Kura-kura ada alkum. Assalamualaikum. 2-3 mobil teta. Welcome back to channel Mobil Teta. Okay guys, so hari ni adalah saya nak post balik video ataupun konten di channel saya. Sekian lama saya tak post atas dasar tertentulah. Ada masalah dengan Google Adsense apa semua. So hari ni sekejap sayang. Hari ni saya nak buat satu konten. Saya nak tengok balik ada ke orang masih berminat dengan konten-konten saya ni. Hari ni saya nak try pasang meja makan guys. Adik ni apa? Meja makan. Meja makan. So hari ni saya nak unboxing meja makan. Baik, kita nak unboxing meja makan ni. Kita nak makan. Papa beli meja makan dekat Shopee. Okay, so hari ni Pak Ik nak tolong Papa. Pak Ik nak tolong Papa ke? Pak Ik nak tolong apa? Nak tolong Papa. Oh, tolong Papa. Okay, so hari ni saya... Kenapa dia berani? Nolah, tapi apa? Aja? Okay, hari ni saya nak pasang meja ni. So, saya... Papa. Ya, saya. Sekejaplah Papa nak buat. Nak buat konten ni. Apa? Ini mic. Okay, geng. So, korang kena stay tune dan korang layan video saya pasang. Sekejap saya, sekejap. Let's go, guys. Okay, guys. So, tanpa buang masa, jom kita buka ni. Kita pasang. Okay, guys. Pak nak buat apa? Papa nak buat konten ni. Elok-elok, jangan rosakkan. Pegang, cakap. So, saya tak sabar ni. Kebiasaannya yang beli meja makan ni mungkin kali ni Mubin sendiri yang tuan nak cantik. Masuk anginnya. Pak, macam mana guna letak? Sekejap Papa letak dulu. Papa cakap, okey? Geng, dia sampai dah, geng. Dia cakap dalam tu material dia besi Nanti minjam. Macam mana kerja basah ini? Dia pun sibuk lah, geng, nak pasang, geng. Saya Geng. Dia kata benda ni besi so memang besi. Memang dia lah. Kalau nanti saya share ni dekat bawah. Harga murah je, 100. Harga mampu milik je. Minjam. Macam senang. Saya ada gigi. Macam senang untuk pasang. Okay, so tanpa rasa jom layan kita pasang video ni. Let's go, guys. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku ini sampah, tapi jangan lupa. Okay guys, so sekarang kita dah siap pasang. Yang korang tengok yang korang layan time lapse saya tu kan. So sekarang kita dah siap pasang. Kita nak pusingkan dia. Kita nak letak kerusi pula, geng. Let's go, geng. Tolong, Ken. Agak senang pasang dia. Tak susah. Cuma ada stiker tu lah kan. Simple but nice. Untuk keluarga yang ada 5 orang ke 4 orang, sangat sesuai lah. Kan? Cantik sikit. Okay, guys. Dah habis kan? Okay, so sekarang ni kita nak unboxing kerusi pula, geng. Let's go, geng. Okay, guys. So sekarang kita unboxing dia punya kerusi Meja ni beli lain. Kerusi ni beli lain. Asing-asing. Harga meja ni 90 lebih lah. Sekali penghantaran 100. Kerusi ni RM118.
Tapi RM18 lebih kurang RM18. Lepas tu apa, kerusi asing kalau kita nak beli sekali, saya tengok design dia, kerusi dia kurang menarik. So saya beli asing kerusi saya beli warna putih Dadah. Sekarang ni simple-simple je, geng. Orang yang kaya tu yelah memang pakai jati apa semualah. Kalau macam saya ni, saya tak pakailah jati. Saya pakai kerusi ni je. Mampu milik, tapi nampak macam IKEA, geng. Nak pergi IKEA tak mampu. Tekan kat Shopee ada 100-200 dah boleh dah. Spek IKEA. Cantik tak, adik? White. Ni apa colour? White. Assalamualaikum. Oh, susah. Okay guys, so sekarang ni kerusi ni saya beli 4 Saya beli 4. Satu untuk anak saya, satu untuk bini saya, dan satu siapa-siapa lagi lah yang datang. Pasal pergi stosa. Mamat tolong kutikan sampah tu. Okay, so kalau korang nak beli benda ni, kalau korang tengok agak berbaloi cantik, jangan lupa beli, geng. Adik tak maulah buat sepa, adik. InsyaAllah start mula pada hari ni saya akan post konten-konten saya. Saya akan start balik. Korang jangan lupa support je. InsyaAllah saya akan post balik semua jenis konten. Mancing, saya akan menjala, saya akan cari ikan, pasang kemah, semualah. Kalau korang bagi sokongan yang padu, lagi saya akan fikir sampai pecah kepala otak pun apa. Janji korang support je, geng. Okay, so sekarang kerusi dah siap. Mamat tolong sampah tu, Mamat. Letak dalam ni je. Lepas tu buang. So sekarang okay, so dah siap kan. So kita tengok dia punya keadaan dan semasa. Lama semat kan. Murah pun murah. Lepas tu jangan lupa letak penutup tidur salji. Ini penutup ni saya beli dekat Cameron Highland. Itu hari masa budak-budak je baru, saya pergi dekat Cameron Highland, saya beli. RM60 je. Okay. Okay, so sekarang ni saya ambil kesempatan kat sini nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang. Kalau korang still support video-video saya akan mulakan balik dengan konten menjala, pasang kemah, main wheelie, lumba motor tak boleh lah, bahaya. Wheelie ayam lah. So dengan ini saya nak bagi tahu kenapa saya dah lama tak post video. Sebabnya saya ada masalah dengan Google AdSense. Saya tak berapa nak faham dalam bahasa speaking tu. Dan saya minta tolong Abang Saleh untuk settlekan masalah tu. Alhamdulillah dah settle lah. So sekarang saya baru ada mood nak buat balik video. So korang kena tolong saya support video-video saya. Sekiranya masih ada sambutan, saya akan teruskan dengan first content yang menarik, iaitu menjala ikan lampam. So terima kasih kerana korang sudi menonton. Tak bosan, tak jemu. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.